Selamat sejahtera semua. Nama saya Varman. Kod sekolah saya ialah WBD 0178. Hari ini saya sangat teruja untuk berkongsi tentang sebuah buku yang benar-benar memberi inspirasi. Tajuknya ialah Aku Bukan Kaki Bangku. Saya yakin ramai di antara kita boleh belajar sesuatu daripada buku ini. Terutamanya jika kita dipandang rendah atau tidak cukup baik dalam sesuatu perkara. Buku ini bukan sekadar tentang bola sepak, tetapi tentang keberanian, keazaman dan kepercayaan kepada diri sendiri. Buku ini diterbit oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dan ditulis oleh Hashim Latif. Ia mempunyai 180 muka surat. Cerita ini mengisahkan tentang Zulfa Farid, seorang remaja yang sangat berminat bola sepak tetapi sering diejek sebagai kaki bangku kerana dianggap tidak pandai bermain. Kawan-kawan dan orang sekelilingnya selalu berkata dia tidak berbakat dan tidak boleh berjaya dalam sukan ini. Jika kita berada di tempatnya, mungkin kita akan berasa sedih dan kecewa. Tetapi berbeza dengan Zulfa, dia tidak membiarkan ejekan itu melemahkan semangatnya. Sebaliknya, dia menjadikan kata-kata negatif sebagai motivasi. Dia mula berlatih dengan lebih bersungguh-sungguh. Setiap hari, tanpa mengira penat atau malas, dia meneruskan latihannya, memperbaiki kelemahannya dan mempelajari teknik bola sepak yang lebih baik. Pada mulanya, dia menghadapi banyak kesukaran. Dia jatuh, gagal dan kadang-kadang rasa putus asa. Tetapi dia bangkit semula, berusaha lebih kuat dan terus maju ke hadapan. Sedikit demi sedikit, dia menunjukkan perubahan. Orang sekelilingnya mula berasa bahawa dia bukan sekadar lagi kaki bangku, tetapi seorang pemain yang berbakat dan penuh semangat. Apa yang menjadikan kisah ini begitu menarik ialah perjalanan Zulfa yang penuh dengan cabaran tetapi dipenuhi dengan keazaman yang kuat. Kita dapat melihat bagaimana kegigihan dan kerja keras mampu mengubah seseorang daripada dianggap lemah kepada seorang yang disegani. Bukan hanya tentang bola sepak, buku ini sebenarnya mengajar kita sesuatu yang lebih besar, iaitu jangan membiarkan orang lain menentukan siapa kita dan apa kita boleh mencapai. Selain itu, buku ini mengingatkan kita bahawa kejayaan tidak datang dengan mudah. Saya sangat mengisyaratkan buku ini kepada semua yang ingin membaca sesuatu yang memberi inspirasi dan mendorong kita untuk menjadi lebih baik. Dan ingat, kejayaan bukan milik mereka yang hebat, tetapi milik mereka yang tidak pernah berputus asa. Sekian, terima kasih.